Sebenarnya Tun ada banyak idea gila. Waktu tu macam-macam nak buat. KLCC nak buat, Plus Highway nak buat. Dan satu idea gila waktu tu yang ramai orang tentang adalah untuk bina lapangan terbang dalam kelapa sawit. Dalam ladang kelapa sawit nak buat lapangan terbang international pula tu. Lepas tu jauh dari KL. So orang kata benda ni buang duit. Sebab apa? Kita dah ada international airport waktu tu, Subang. Tapi apa benda yang orang lain tak nampak, Tun nampak di mana ekonomi Asia akan berkembang. So China akan jadi next giant dan kita perlukan satu pintu masuk yang cukup besar untuk support. Bukan sahaja pelancong, perdagangan. Dan mereka berani buat projek KLIA ni disebabkan dia dah test kat Langkawi. Langkawi International Airport, sebelum dia international, dia adalah airport yang orang guna untuk army, semua benda untuk landing memang ada. Cuma dia je rebrand, dia bukakan airspace tu untuk international. Dia pandai dia buat. Pulau ni kecil, orang tak pi. Kalau pulau tu boleh berjaya, pasal apa ladang kelapa sawit dekat kawasan Sepang tak boleh berjaya? Dengan idea dan mentality, buat dan memang benda tu berjaya. Spin off dia, hartanah aset kawasan tu memang naik. Dah ada terminal 1, KLIA 1, KLIA 2, dan apa yang kita tak nampak adalah terminal transit. So laluan utama ke KLIA melalui train adalah KLIA Express, dan benda ni diuruskan di bawah KL Central. Dan KL Central ni orang boleh melabur. So KLIA tak boleh beli, tak ada amanah hartanah dia untuk melabur. Mereka pandai boleh buat duit. Tahun lepas KL Central hartanah tu bayar dividen 8.25% dividen dekat siapa? Pemegang saham dia KWSP dan PNB, which is ASB lah, dibayar 2 kali setahun. Dan sebenarnya kita boleh beli serendah 7 kupang je, 70 sen. Semua orang mampu beli. So ilmu ni lah kita ajar dalam webinar percuma niaga saham.